Hari ni saya berada di Bukit Serdang, sebelah je dengan Bukit Jalil. Tak jauh pun nak ke Pavilion Bukit Jalil dan Stadium Bukit Jalil. Okay, start. Bricks and mortar, cash in the locker. Flipping property dreams like a hawker. Blueprint scattered, future in the plotter. Land deeds thicker than Harry Potter. Crane lifts, skyscraper scrape skies hem. Rooftop parties where the ballers condemn. Market trends like a wild fever dream. Investing in the land where the dollars gleam. Landlords. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel Usamah Property Agent. Hari ini saya nak bawakan kepada anda semua sebuah semi-D 3 tingkat dekat The Peak Bukit Serdang. Yang mana location dia ni seberang sahaja dengan Bukit Jalil. Dia macam dekat border lah dekat sini. So rumah yang kita nak tunggu kali ni berstatus freehold, saiz tanah 40x80 dan build up dia 4000 lebih. Jadi saya tulis dalam detail lah. Okey, dari segi parking untuk rumah ni, dekat sini kita boleh nampak selesa untuk 2 kereta sahajalah sebab dia punya rumah sampah dengan elektrik tu agak besar dekat situ. So kereta ketiga sesuai dekat sini lah. So boleh memuatkan 3 kereta sahaja dekat laman parking dia ni. Tetapi rumah ni dia facing open. So sekiranya ada keperluan sama ada visitor datang ke ataupun nak parking kejap-kejap bolehlah kat sini. Tapi dekat sini tak sesuai lah untuk dijadikan parking permanent untuk anda parking kereta. Untuk sekejap-sekejap tu tak ada masalah. Sebab dekat sini dia strata title. Dekat sini gated and guarded hanya ada 32 unit semi-D sahaja dalam ni. So dia strata, jadi dia ada swimming pool dengan gym. Maintenance fee dia RM933 sebulan. Agak tinggi sebab rumah tak banyak dalam ni. Hanya 32 unit semi-D sahaja, eksklusif dan low density. So, saya nak bawakan dahulu belah luar rumah sebelum kita masuk dalam. Dekat sini kita boleh nampak dia ada satu konsep dan kelainan compare dengan standard semi-D yang ada. Sebab kalau kita perasan rumah ni detachnya sebelah sana. So, rumah ni dia attach dengan rumah sebelah sana, dinding sana. Kebanyakan rumah akan masuk ikut pintu sana kalau perasan. Mostly rumah akan masuk ikut sana, dia layout ke sini. Jadi rumah ni dia unik sedikit sebab dia masuk ikut tepi. So daripada pintu ni memang kita boleh nampak straight directly ke dia punya ruang living area. Tapi kejap lagi saya akan tunjuk dalam lah. Ada few benda yang owner dah buat sedikit. Dan dekat sini pintu tepi ni adalah pintu untuk ke dapur terus. Jadi untuk beli barang basah semua senang masuk ke situ terus. Sebab next room pun belakang tu je. Kejap lagi kita akan tour juga dekat dalam. Jom saya bawa dekat luar dulu. Okay, so inilah ruangan tanah tepi dia. Kita terus ke belakang dahulu sebelum masuk dalam. Sebab saya tak nak menggunakan slipper kejap lagi. So dekat sini ada halaman sedikit lah. Untuk kalau nak letak meja kursi sesuai lah. Sebab owner dah buat mozaik kat sini. Dah rata elok. Dan belakang ni owner buat fish pond. Dengan water feature sedikit. Jadi dekat sini anda boleh dengar lah bunyian air tu. Dan ini ruangan belakang. Yang mana ruangan belakang ni owner dah tambah awning Memang nice kat sini. Boleh santai dekat luar ni. Siap owner tambah tempat basuh tangan lagi kat situ. Wash hand. So, apa yang kita nampak dekat sini adalah dia punya living area yang fully berkaca sekeliling dia. Sebelum kita tunjuk dalam semua tu, kita bawa luar dahulu. Sebab sini projek low density kelebihan rumah ni kalau anda ada anak kecil rumah ni dengan rumah sebelah ni paling best lah. So, unit anda termasuk unit yang best sebab dekat je dengan taman permainan. So, kalau anda ada anak kecil, best sebab anda boleh monitor di sini sahaja. Dan kalau kita jalan kaki terus ke sana, so sepanjang ni yang anda nampak garden ni, yang yard antara rumah dengan rumah back to back ni, dia buat satu laluan dan pokok dah mature dekat sini. So sepanjang ni ada taman permainan dia, dekat sana ada buaian dan hujung sana tu dia ada swimming pool dengan gym. Okey, jom kita masuk dalam dulu.
Untuk entrance rumah ni, owner tambahkan grill belah depan ni. Jadi area dekat sini, dia jadi area yang bertutup sikit lah untuk kita buat shoes rack dekat sini. So shoes rack pun dah ada kat sini. Dan boleh duduk, pakai kasut. So dekat ruangan sini, dia consider belah dalam rumah lah. Tak adalah keluar. Risau juga kadang-kadang takut binatang ambil kasut ke apa ya. So rumah ni bertutup. Okay, jom masuk dalam. Dan build up rumah ni 4,572 square feet. Ada 5 bilik plus 1 mixed room. Dekat bawah ni ada 1 bilik belah depan ni. Ini bilik guest room. Cumanya currently owner jadikan office dan study room untuk anak dia lah. Jadi dekat sini asalnya adalah guest room. Dan toilet dia adalah dekat sini. Dan toilet ni boleh digunakan as a powder room juga. Sebab dia ada 2 pintu sebenarnya. Satu pintu dari luar ni dan satu lagi pintu belah dalam bilik tadi tu. So dia bertutup lah, owner tutup sebab dia nak decorate jadi office study room. Okay, jom. Kita sambung belah sini. Okay. Daripada ruangan sini, ini adalah ruangan dry kitchen dia. Kita jumpa satu sliding door dekat sini. Yang inilah area yang saya mention dekat tadi tu, dekat luar tadi. Yang dah pun bertutup. Owner dah letak mozaik. And then dekat situ ada satu space buat storage. Dan dekat belakang tu ada fish pond tadi. So dekat sini, ini adalah dry kitchen. Owner buat satu island dekat sini. So dekat sini, kita akan pergi ke ruangan dapur kejap lagi. Ruangan dapur dengan mixed room tu. Kita tunjuk belah sini dulu. Jadi ini adalah ruangan dining area dia. Dining area dia ni best sebab kita ada double volume dekat sini. So dari segi keluasan tu kita dapat rasakan feel dia extra luas dan cahaya masuk dengan lebih terang lah kat sini. Dan dekat sini kita ada space untuk dining area. So apa yang anda nampak ni, owner dah decorate everything kat sini. Dan dekat sini, daripada living area ni, kita boleh terus keluar ke belah belakang ni. Untuk ruangan santai dekat belakang ni lah. Sebab owner pun dah tambah awning dengan kipas kat situ. So memang selesa lah untuk kita bersantai dekat luar tu. Okay, jom. Saya tunjuk ruangan di sini. So ni tangga seperti biasa, bawah tangga ada satu storage. Dan ini adalah wet kitchen dia. So wet kitchen dia pun dah complete. Owner dah siapkan dengan kitchen cabinet, everything semua dah ada. Di sini pun ada hook. So belakang ni, okay, sini. Ini toilet untuk mixed room dan ini adalah mixed room. So dekat sinilah untuk kita keluar terus daripada depan lah. Kalau contoh beli barang basah ke apa-apa, mix boleh terus turun di sini untuk terus ke dapur. Jadi dekat sini, atas ni sebenarnya dia void tau. Cuma master bedroom kedua dekat atas ni, dia owner dah tutup lantai sebab owner buat satu laundry area untuk master bedroom yang tu. Jadi dekat atas ni bertutup lah. Asalnya dia open space tau, dia void kat atas tu. Okay, dah settle ruangan bawah, jom naik atas. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Okey, kita teruskan house tour kita untuk floor 1. Dekat sini dia ada 2 bilik air. Dekat depan saya ni adalah dia punya family area. Jadi rumah ni dia 3 tingkat. Untuk floor 1 dengan floor 2 dekat atas ni, dia dua-dua sama. Ada 2 bilik air dan ada satu family area. Cuma floor ni dia special sikit sebab dekat sini kita ada satu void lah. Sebab dekat bawah ni kita punya living area double volume tadi. Dan yang bestnya, rumah ni ada 2 master bedroom. Jadi anda boleh pilih sama ada nak master bedroom floor ni ataupun floor atas. Yang best ni lagi tahu apa? Untuk floor ni, master bedroom dia menghadap depan, menghadap south. Manakala tingkat atas, master bedroom dia belah belakang. Dia menghadap north. Okay, jom. Kita masuk sini dulu. So, ni adalah master bedroom yang pertama. Dia ada 2 master bedroom. Space sangat luas. Dan bilik ini, so master bedroom ini, dia ada balcony dekat depan ni. So, rumah ni dia strata. Jadi, buat masa ni belum diluluskan lagi untuk kita buat balcony dekat depan lah. Dia just ada sedikit balcony di sini. Untuk anda buat balcony full yang atas
car porch area tu belum diluluskan lagi, tapi ada ura-ura bakal diluluskan lah sebab dia depend permohonan. Sebab dalam ni rumah tak banyak. Ada 32 unit sahaja semi-D. Jadi that's why maintenance fee dia mahal sikit lah. Okay, jom. Dekat sini space untuk wardrobe area. Dan sebelum tuju bilik air, saya tunjuk sini dulu. Owner buat satu area untuk laundry lah untuk bilik ni. Sebenarnya ruang ni dia void lah. Maknanya dekat bawah tadi, dekat mixed room, dia full ke atas ni. Di double volume. So kat sini sepatutnya tak ada space. Tapi owner tutup. Sebab owner nak buat laundry untuk master bedroom ni special lah. So dekat ni toilet dia. Okey, jom tengok bilik kedua untuk floor ni. Family area dia pun selesa Saiz dia besar. So ni bilik kedua. Bilik kedua ni saiz dia taklah terlalu besar. Dia normal bilik sahaja. Dekat sini bilik dia. So untuk wardrobe mungkin boleh ambil tepin lah. Straight sampai ke pintu sana. Dan ni toilet dia. Okey, kita ke second floor. Tingkat ketiga untuk semi-D house tour kita kali ini. Dekat atas ni, family area dia menghadap belah depan. Dan family area dia best compare family area bawah tadi lah. Sebab family area ni, dia ada balcony dan kita boleh nampak depan ni facing open. Currently depan ni, perumahan depan ni dah nak CCC. So, ada sedikit kerja construction lah tu. Dia orang tengah korek buat piping something. So, agak bising sikit kat luar ni. Tak apa, kita nak tengok master bedroom dahulu. Cuma maafkan saya, yang dekat first floor tadi tu, dia consider as master bedroom kedua. Yang atas ni master bedroom pertama dia sebenarnya. Jom tengok master bedroom yang atas ni. Saiz dia sangat besar. Bilik dia besar. Dan special untuk master bedroom ni, dia tak ada balcony. Dia just ada tingkap. Tetapi, boleh nampak belakang ni, dia ada taman. So bawah ni, halaman bawah yang kita boleh lalu semua tu lah. Jadi dia punya kelebihan untuk master bedroom yang ni, dia lebih greenery sikit lah, kita cakap sebab walaupun ada rumah kat belakang, pokok ni dah tinggi, so kita tak nampak sangat lah. So best lah bilik ni. Dan ruangan wardrobe dia pun lagi luas boleh nampak Compare master bedroom kedua tadi, dia punya ruangan untuk wardrobe tu kecil. Yang ni besar, luas, selesa nak buat wardrobe everything. Dan tandas dia memang berbeza lah dengan master bedroom bawah tadi. Yang ni lagi gempak tandas dia. Okey, jom kita tengok bilik kedua dan bilik last untuk rumah ni. So bilik ni dia sama je dengan bilik bawah tadi, bilik kedua bawah tadi tu. Dia tak besar sangat, dia just nice je. Tengok letak katil double ataupun king kat sini pun dah selesa kat sini Dan bilik ni pun ada balcony sikit tapi kita tak tunjuk lah ada barang. Dan ni tandas dia. Okey, sekian untuk video house tour kita pada kali ini. Inilah sebuah semi-D 3 tingkat di dalam kawasan yang eksklusif sebab dia low density dan di sini dia strata. Jadi untuk rumah ni macam ni lah rupa dia sampai bila-bila lah sebab once dah strata memang tak boleh ubah lah color dari segi structure. So apa yang kita boleh bermain dengan owning sedikit macam tu saja. So rumah ni tanah dia 40-80 kaki. Jadi 3,200 square feet dan build up dia 4,572 square feet. Ada 5 bilik plus 1 mixed room dan 6 bilik air. Rumah ni overall tak payah buat apa-apa sebab memang dalam good condition owner buat. Cuma bila kita sebut strata dan low density, of course maintenance fee agak tinggi sedikit lah. So maintenance fee RM933 sebulan tu depend kepada anda. Kalau anda, ada certain orang dia tak kisah maintenance tinggi asalkan rumah tu ada lifestyle dia sendiri dan safety lah. Itu adalah yang keutamaan dia. Dan dari segi location, rumah ni memang menang banyak. Buat masa ni memang kita kena lalui jalan lama tu yang cross rumah dengan kilang. Tapi ada satu jalan yang dah pun siap cuma belum dibuka lagi. Sebelah sini, ini semua perumahan baru. Kita boleh terus untuk keluar ke jalan utama untuk pergi ke area nak pergi pavilion kiri, kanan stadium semua everything belah sana tu lah.
So rumah ni memang dah border dah pun dengan Bukit Jalil. Belakang perumahan ni je terus Bukit Jalil punya area. So dari segi location wise tu dia agak menang dan harga yang owner open adalah 2.3 juta negotiable. So kalau anda berminat dengan rumah ni, boleh terus kontak kita orang. Sekiranya anda perlukan detail lebih lanjut, boleh je kontak saya, WhatsApp ataupun call. Kita akan berikan segala detail yang anda perlukan. So sekian saja untuk rumah kali ini. Boleh save kontak saya. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan button like, boleh komen dan boleh share video ni jika anda suka video ni. Dan jangan lupa tekan button subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.